Kita masih lagi bersama dengan sahabat Nabi SAW. 65 gambaran kehidupan sahabat Nabi SAW yang dikarang oleh Dr. Rafat Al-Bashar. Cerita tentang 65 orang sahaja sahabat Nabi SAW, yang mana sahabat ini hidup bersama dengan Nabi, melihat cara kehidupan Nabi dan mencontohi sungguh-sungguh apa yang Nabi SAW praktikkan dalam kehidupan mereka. Kita masuk sahabat yang ke-25. Sahabat yang ke-25, nama sahabat ini saya yakin dan percaya semua kenal lah dengan sahabat ni. Nama dia Zaid bin Harithah. Kalau pertama kali dengar tu Zaid bin Harithah tu pelik lah. Sebab nama Zaid bin Harithah ni sangat masyhur dalam sirah Nabi SAW. Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Cerita ni bermula apabila Zaid bin Harithah ini, dia merupakan anak kepada Su'dah binti Sa'labah. Ini kisah sebelum Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, sebelum lagi daripada Nabi berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid. Kisah Zaid bin Harithah ni bermula waktu umur dia 8 tahun. Biografi dia bermula daripada 8 tahun. Mak dia, Su'dah binti Sa'labah ni, bawa dia pergi balik kampung. Zaid bin Harithah ni umur 8 tahun, dia bawa balik kampung untuk jumpa kaum dia, Bani Ma'nin. Dan dalam perjalanan kebetulan ada satu kabilah tentera Bani Qa'in menyerang kampung tersebut. Dia balik kampung, tiba-tiba ada rusuhan. Ada tentera datang, serang kampung dia ni, rampas harta, tangkap perempuan dan kanak-kanak ni jadi tawanan. Dan dalam tangkapan tersebut, Zaid bin Harithah pun ditangkap. Zaid bin Harithah ditangkap dan ditawan. Kemudian tentera Bani Qa'in ini bawa Zaid bin Harithah ni, jual dia dekat pasar Ukash untuk dapatkan keuntungan. Jual kat pasar tu jadi hamba lah. Tuan-tuan pernah tengok cerita Tiga Abdul. Dia zaman dahulu kita boleh beli orang. Kita boleh beli orang jadikan hamba. Zaman sekarang ni tak boleh. Kita boleh ambil perkhidmatan orang saja, jadi orang gaji. Yang ni dia beli hamba tersebut memang khidmat untuk dia, jadi orang suruhan. Sampai bila-bila lah, sehinggalah tuan dia ni rasa nak merdekakan dia. Dan pada ketika itu Zaid bin Harithah ini dijual. Yang beli dia ini adalah adik-beradik kepada Khadijah binti Khuwailid, bakal isteri Nabi SAW. Yang beli dia ni Hakim bin Hazam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Saudara Khadijah binti Khuwailid ni beli Zaid bin Harithah, bawa balik ke Mekah. Bila bawa balik ke Mekah, Khadijah binti Khuwailid nampak ni, ini zaman jahiliyah, waktu sebelum kedatangan Islam. Saudara Khadijah binti Khuwailid ni, Hakim bin Hazam ni, beli beberapa orang kanak-kanak. Dia kata, wahai Khadijah, pilihlah mana yang kamu nak, yang mana kamu suka. Aku nak hadiahkan kepada kamu jadi hamba kamu, jadi orang suruhan kamu. Maka Khadijah pun tengok budak-budak yang dibeli oleh saudara dia ni, Hakim bin Hazam ni. Dia tengok, dia tilik, dia pilih Zaid bin Harithah. Sebab dia tengok budak ni macam
elok sikit lah perangai dia, baik ke kan. Kita kalau tengok budak pun, kita tak kenal pun, kita boleh agak melalui rupa paras dia dengan perangai dia, cara dia duduk, cara dia berdiri, cara dia tengok kita, berbual dengan kita, kita boleh kata insya-Allah budak ni baik orang dia. Jadi Khadijah binti Khuwailid ambil Zaid bin Harithah jadi hamba dia, sehinggalah apabila Nabi SAW berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, akhirnya ketika itulah Khadijah binti Khuwailid hadiahkan hamba dia ni kepada suami dia, Nabi SAW, yang ketika itu belum lagi jadi Rasul. Hadiah kahwin, hantaran lah kita kata. Abang ambil lah Zaid ni, saya hadiahkan untuk jadi pembantu ataupun orang suruhan abang. Dan Nabi SAW merdekakan Zaid bin Harithah, merdekakan jadi anak angkat kepada Zaid bin Harithah. Waktu anak kepada Su'dah bin Sa'labah ni, Zaid bin Harithah ni duduk berada di Mekah, ibu dia tak tahu ni apa cerita anak dia, hilang ke, kena tangkap ke, mati ke, hidup lagi ke, tak tahu Zaid bin Harithah ni dekat mana. Tuan-tuan ingat dulu kisah Nurin Jazlin. Sampai sekarang orang tak tahu siapa yang buat dia. Mati ke? Kalau mati tak nampak pula mayat dia. Nurin Jazlin hilang daripada radar, tak dapat. Orang yang buat pelaku tu tak dapat. Jadi ibu kepada Zaid bin Harithah ni dia menangis sedih. Macam kita lah hilang anak kita. Dulu ada apa ni kan, jejak kasih, boleh iklan letak dalam berita surat khabar, nak tengok, nak jumpa dengan saudara yang terpisah. Hari-hari dia menangis sedih, suami dia bimbang. Suami pun tengok isteri ni menangis, satu kerja pun tak jalan, masak pun tidak kan, asyik menangis, teringat ke anak. Sampai ketika itu Su'dah bin Sa'labah ni macam jadi kurang siuman. Maka suami dia Harithah ni ambil keputusan untuk nak cari mana Zaid bin Harithah ni. Maka Harithah ni pergi negeri ke negeri. Kalau dia jumpa mana-mana rombongan ke, dagangan ke, dia akan tanya. Ada tak kenal dengan budak nama Zaid bin Harithah? Tapi tak boleh tunjuk gambar lah, sebab dulu tak ada gambar. Paling kuat pun dia boleh tanya, dekat tempat tuan ada ke budak ke, jadi hamba ke, nama Zaid bin Harithah. Sebab Zaid bin Harithah ni umur dia 8 tahun. Dia ditangkap dan dijual tu umur dia 8 tahun. Maksudnya dia seorang kanak-kanak yang tahu nama dia siapa, kenal ayah dia siapa, kenal bapa dia siapa, kenal mak dia siapa. Jadi cari maklumat tersebut tak dapat. Bila tak dapat, waktu rombongan haji dan umrah ni dah ada dah sebelum zaman Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul. Cumanya haji dan umrah pada zaman jahiliah ni dilakukan dengan perkara yang tak betul lah, diselewengkan. Kita dah pernah cerita dah macam mana penyelewengan dia. Jadi keluarga ataupun kaum Harithah ni pergi buat haji dekat Mekah. Waktu nak tawaf tu dia ternampak Zaid bin Harithah. Bila nampak Zaid bin Harithah, kenal tak pakcik? Contohlah kita jalan, nampak anak kawan kita Wan Jijan, ni pakcik ni duduk jalan Saponen kan. Kamu jalan ni kan, jalan masjid kan. Anak ni anak Siak anak Siak ni. Oh, lama tak jumpa kan. Duduk sini kamu. Oh, duduk sini. Begitulah juga.
Bila orang-orang yang buat haji ni daripada kaum Zaid bin Harithah ni, dia buat tawaf, dia ternampak Zaid bin Harithah. Dia kata, kamu ni anak Harithah Oh, dekat sini bapa kamu punyalah cari kamu sekian. Dia pun bagi tahu aku ni dijual dekat pasar, kemudian aku ni dibawa ke Mekah, orang beli aku, kemudian aku duduk dengan seorang lelaki bernama Muhammad. Waktu tu Nabi belum lagi jadi Rasul. Jadi lepas habis haji ni, kaum dia ni balik ke kampung, bagi tahu kepada Harithah, Harithah, kamu nak tahu, anak kamu sebenarnya ada dekat Mekah. Aku jumpa masa buat haji. Jadi bapa Zaid ni, dia pun bersiap-siap nak bermusafir, bawa bapa saudara dia sekali, bapa saudara Zaid bin Harithah yang bernama Ka'ab, teman dia, jom kita pergi Mekah, kita bawalah harta yang berapa banyak yang kita ada untuk nak ambil balik, nak tebus balik Zaid ni, nak pergi ke Mekah. Dalam perjalanan tersebut, dengan harta tersebut, pergi ke Mekah, tahu yang Zaid bin Harithah ni duduk dengan lelaki yang bernama Muhammad, maka mereka bertemu dengan Nabi SAW. Waktu tu belum lagi dilantik menjadi Rasul. Dan bila jumpa Nabi SAW, Harithah ni kata, kamu ada jaga seorang budak kan, seorang hamba yang bernama Zaid. Aku ni ayah dia. Hari ni aku ingat aku nak beli balik, nak tebus anak aku ni, sebab mak dia dekat kampung dah macam bukan orang dah tak terurus, menangis, sedih, tak buat kerja. Jadi aku nak tebus ni, nak bawa balik anak aku balik kampung. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada ayah Zaid ni, tuan, kalau saya tawarkan kamu dengan tawaran yang lebih besar lagi daripada kamu menebus anak kamu ni, kamu nak tak? Jadi bapa kepada Zaid ni, Harithah ni, jawablah, apa dia wahai Muhammad, begini, kita panggil Zaid, kalau Zaid nak balik kepada kamu, kamu baliklah dengan dia, tak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau Zaid nak duduk bersama dengan aku, kamu kena benarkanlah dia duduk bersama dengan aku. Jadi ayah kepada Zaid ni, Harithah ni, setuju dengan tawaran tersebut. Dia pun fikir mesti anak dia nak balik kampung dengan dia. Dahlah Nabi tawarkan, tak perlu bayar kalau Zaid ni nak ikut balik. Mestilah dia bersetuju dengan tawaran tersebut. Maka dipanggillah Zaid. Nabi pun panggil Zaid, sini kejap. Kenal tak siapa ni? Zaid pun bagi tahu, kenal, ni ayah saya. Kenal tak dengan lelaki yang kat sebelah ya? Kenal, ini pakcik saya, nama Ka'ab. Ni ayah saya, nama Harithah. Begini Zaid, ayah kamu nak bawa kamu balik kampung, duduk dengan dia. Mak kamu pun rindu dengan kamu. Kalau kamu nak balik, aku benarkan kamu ikut balik, tak ada masalah. Dan kalau kamu nak duduk dengan aku pun boleh, tak ada masalah. Dan Zaid bin Harithah pada ketika itu jawab dengan satu jawapan, aku nak duduk bersama kamu. Maksudnya nak duduk dengan Nabi SAW. Kita lah kalau anak kita ni suka dengan seseorang tu kan, pergi raya, dah habis raya, rumah orang tu ada game pula, dia main game apa semua, jom balik, tak nak balik, membentak-bentak kan, tak nak balik. Tak apa, nanti ayah beli game. Balik tak, ayah dia tak beli pun game tu, dia pancing je anak dia. Tapi budak ni dia tak nak balik tu sebab nak main game, tak nak balik, nak duduk sini nak main game. Kita yang tuan rumah pun ni, kau ni ikutlah ayah tu balik kan. Itu anak kita. Tapi Zaid bin Harithah ni dia jadi orang suruhan Nabi SAW. Walaupun Nabi dah merdekakan dia, dia jadi orang yang berada di sisi Nabi,
tukang Nabi ambilkan slipper ke, tukang Nabi ambilkan air ke. Lepas Islam pun begitu juga, tukang ambil air wuduk Nabi, dia duduk dengan Nabi SAW, duduk dekat rumah Nabi. Maka ketika itulah bila dia bagi jawapan tak nak ikut ayah dia balik, Harithah ni pun tengok keadaan anak dia nak kekal bersama dengan Nabi SAW. Nabi pun ambil Zaid bin Harithah ni masuk dekat kawasan Hijr Ismail tu, buat pengumuman, mulai hari ini nama dia ni Zaid bin Muhammad. Punyalah Nabi seronok dengan anak angkat dia tu. Dia jangan panggil Zaid bin Harithah, panggil Zaid bin Muhammad. Dan ketika itulah bapa dia ni, Harithah ni, tahu bahawa anak dia ni berada duduk satu rumah dengan lelaki yang baik, yang mana jaga anak dia dan sayang anak dia, sampai anak dia pun tak nak ikut balik. Maka dia benarkan anak dia ni untuk berduduk bersama dengan Nabi SAW. Maka beruntunglah Zaid bin Harithah yang jadi anak angkat kepada Nabi SAW, antara orang yang terawal masuk Islam. Waktu Nabi mula-mula dapat wahyu, Nabi nak dakwah, Nabi tak tahu nak mula dekat mana. Nabi bermula dengan ahli keluarga dulu. Nabi SAW ajak isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid, nak tak kamu terima Islam? Aku ni pesuruh Tuhan. Khadijah pun masuk Islam. Mudah. Senang tak? Senang. Kita kalau pasangan kita senang dengan kita, nak makan dekat kedai tom yum, boleh. Ini tak nak makan kedai tom yum, hari-hari makan kedai tom yum. Tak larat lah nak makan kedai tom yum, susah. Makan dia pun. Kita lelaki ni pun jadi celaru juga. Awak nak makan mana sebenarnya? Awak fikirlah sendiri. Kita pula kena fikir sendiri, kan? Kita minta dia nak makan kat mana, awak nak makan mana. Awak lelaki, awak kena faham lah, saya isteri awak. Tuan-tuan, dapat isteri yang mudah, maka senang dakwah Nabi SAW. Nabi dakwah lagi kepada anak angkat Nabi yang duduk dekat dalam rumah tu, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pun terima Islam. Seronok dan gembiranya Nabi SAW sebab orang dalam rumah dia terima Islam. Kalau dalam rumah pun menentang, tuan-tuan, susah. Kita tengah sembahyang maghrib, dia tengok berita, buka bola, pun susah lah. Kita nak baca Quran, dia pasang lagu kuat-kuat. Kita puasa, dia tak puasa. Susah. Satu rumah. Bila satu rumah tu dapat sokongan ahli keluarga tersebut, maka mudah untuk menerima satu-satu kebaikan. Dia kalau satu rumah tu tak betul, mak tak puasa, ayah tak puasa, anak pun tak puasa pun, itu pun mudah juga. Tapi mudah yang tak baik lah. Sama-sama kan, sama-sama. Elok je puasa, mak dia masak makan tengah hari, makan sama-sama. Itu pun sama juga. Jadi pasangan tu begitu, tuan-tuan. Zaman sekarang ni ramai orang selalu menyalahkan pasangan masing-masing. Suami dia akan banyak update ceramah-ceramah agama tentang ketaatan seorang isteri. Kalau tengok status dia tiba-tiba banyak isteri, janganlah kamu menderhakai suami kamu. Ini tengah ada krisis kan. Yang banyak pula status dia pasal tu, syurga seorang isteri di bawah tapak kaki suami. Kalau isteri pula dia akan update status, isteri kamu, suami adalah cerminan isteri. Sudah. Dia tak betul, dia kata suami dia tak betul tu sebab suami dia. Isteri adalah cerminan suami dia. Jadi kalau suami dia tak betul, maka isteri pun tak betul lah. Dia saling salah menyalahkan. Dia tak nak update diri dia sendiri.
Dia suami, patut dia bagi tahulah kita ni suami patutnya kena berlapang dada dengan isteri, bantu isteri. Kalau isteri minta tolong, kita kena tolong. Dia membesarkan anak kita, mengandungkan anak kita, banyak kesusahan dia. Sepatutnya dia boleh sambung belajar, tapi dia tangguhkan sambung belajar dia untuk nak jaga keluarga. Tu cerita tu tentang kebaikan isteri. Macam tu juga dengan isteri. Suami penat, kerja, balik, janganlah benda-benda yang remeh-temeh, yang kecil-kecil pun jadi satu kemarahan. Tuan-tuan, begitu. Kita tak boleh bagi alasan lah. Sebab sirah Nabi SAW kan banyak contoh dia. Contohnya Nabi Lut, isteri dia tak baik dengan dia. Isteri dia yang kantoikan dia. Dekat rumah dia ada lelaki, padahal lelaki tersebut adalah para malaikat. Pergi bagi tahu dekat kaum Sodom ni, dekat rumah suami aku ada beberapa orang lelaki yang kacak. Pergi serang rumah tersebut. Tapi dia ada ke menyalahkan isteri? Tak ada. Dia dah ajak dah isteri dia buat benda baik. Tapi isteri dia yang tak nak terima benda tersebut, maka tak menjadi kesalahan pun buat suami tersebut. Itu isteri Nabi tu. Kalau isteri pun macam tu juga, suami pun begitu juga. Suami yang paling jahat dalam alam ni siapa? Firaun. Kita belum jumpalah suami yang hobi dia membunuh. Firaun hobi dia membunuh. Salah sikit dia bunuh. Dia boleh pilih macam-macam siksaan dekat dia punya rakyat dia. Nak rebus ke, nak potong ke, nak bakar ke, dia boleh pilih macam-macam. Dapat suami yang macam tu. Satu hari isteri dia ni beriman kan, dengan Tuhan Musa. Dia tak puas hati. Isteri kan, bukannya gundik dia, bukannya dia punya pelayan dia, bukan. Isteri utama dia, permaisuri dia, Asiah. Dia tangkap ni isteri dia, pergi jemur. Perempuan belum lagi lah kan. Ada ke suami tak nak masak, pergi jemur dekat tiang bendera. Apa kesalahan ni? Entahlah, lambat masak. Belum pernah lagi lah. Jahat macam mana ke, salah faham macam mana, belum sampai nak ikat tiang, tak bagi makan. Esok tanya, hari pertama, macam mana kamu? Masih lagi nak dengan mengaku Tuhan Musa? Kata, aku masih beriman. Lagi bertambah lagi iman aku. Hari kedua, hari ketiga Firaun tak tahan, tercabar. Kalau hari ini kau masih lagi dengan pendirian kamu, aku nak bunuh kamu. Dia letaknya batu dekat atas, ugut tuan-tuan. Ni bukan ugut tak nak bagi duit belanja. Ni ugut bunuh. Kalau kamu beriman dengan Tuhan Musa, aku jatuhkan batu ni. Dia kata, aku masih lagi tetap pendirian aku. Maka kita ni tak ada alasan. Kadang-kadang orang bagi alasan apa, kita ni kena pilih pasangan betul-betul. Kita ni kenal pasangan kita lepas kahwin. Masa kita belum kahwin tu, kita baru dapat bayangan aja. Perangai betul-betul dia berkeruh ke, terkentut dekat depan awam ke, itu kita tak nampak lagi. Masa bercinta, dia tak pernah kentut pun depan kita. Wangi aja. Dia pakai boxer ke, kain pelikat dia bergulung tertinggal ke, itu semua kita tak tahu tu. Lepas kahwin baru kita tahu. Dan pasangan kita lah yang tahu kita, lebih daripada ibu bapa kita kenal kita. Percayalah tuan-tuan. Dan ada mak ayah kata, aku kenal lah anak aku, dia takkan buat macam ni. Tak. Sebenarnya isteri kita kenal suami kita, suami kita yang kenal isteri kita. Mak ayah dia belum tentu kenal. Yang kenal betul-betul yang tidur sama-sama dengan dia, satu bilik, satu katil dengan dia. Itu
yang kenal betul-betul pasangan hidup kita. Pasal itulah keutamaan suami ni bila dah berkahwin, dia kena utamakan isteri dia, nafkah kepada isteri dia, belanja isteri dia. Dan isteri pun sama, kena bagi ketaatan dia kepada suami dia. Walaupun suami tu ada tanggungjawab kepada ibu dan ayah dia, tapi keutamaan dari segi nafkah dan segala dia kena utamakan. Ni isteri kena cukup dahulu. Itulah kan, Tuhan ni maha adil. Jadi Khadijah binti Khuwailid ni hadiahkan Zaid bin Harithah ni kepada Nabi SAW. Maka Nabi cukup sayang. Nabi sebut kepada Zaid bin Harithah, umumkan kepada semua penduduk Mekah, mulai hari ini panggil dia dengan Zaid bin Muhammad. Hinggalah apabila Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan dengan bapa mereka sendiri. Tak boleh tukar bin. Tak boleh tukar. Sayang macam mana pun tak boleh tukar bin tu. Tuan-tuan, kena berbinkan dengan ayah dia. Maka ketika itulah barulah dipanggil dengan Zaid bin Harithah daripada Zaid bin Muhammad. Dan Nabi SAW sangat menyayangi Zaid bin Harithah. Tuan-tuan, Zaid bin Harithah ni menjadi anak angkat Nabi SAW, dan Nabi SAW waktu tersebut memilih Zaid bin Harithah ni dalam banyak perkara. Sebagai contoh, apabila Nabi SAW ada urusan di luar Madinah, Nabi akan minta Zaid bin Harithah ni jadi pengganti untuk urusan pentadbiran di Madinah. Nabi tak letakkan timbalan. Saya selalu sebut tu, Nabi tak letak timbalan Perdana Menteri secara tetap. Nabi kadang-kadang Nabi bagi Ali bin Abi Talib. Kadang-kadang Nabi ada urusan kat luar, Nabi minta Abdullah bin Umi Maktum buat urusan-urusan pentadbiran di Madinah. Kadang-kadang Nabi suruh Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Dan dalam beberapa siri perang pun, Zaid bin Harithah ini juga disuruh untuk menjadi panglima perang. Sehinggalah tuan-tuan, pada suatu ketika, waktu tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah selesai daripada perjanjian Hudaibiyah, Nabi hantar surat-surat dakwah dekat luar. Nabi hantar surat dakwah dekat luar, dan pada ketika itu Nabi hantar surat dakwah kepada Raja Bushra. Siapa Nabi hantar? Nabi hantar seorang sahabat yang bernama Al-Haris, dan dia ni dibunuh oleh pemimpin Ghassan yang bernama Shuraibil. Dibunuh, tuan-tuan. Nabi hantar pasukan tentera 3,000 orang lawan dengan 200,000 orang. Confirm kalah, mustahil untuk menang. Dan pada ketika itu Nabi lantik Zaid bin Harithah untuk jadi pemimpin perang. Nabi bagi tahu kalau Zaid bin Harithah tergoban, ganti dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib meninggal, wafat, mati syahid, gantikan dengan Abdullah bin Rawahah. Nabi sebut nama-nama tersebut. Dan Zaid bin Harithah ini terkorban dalam peperangan Mu'tah. Tubuhnya dicari-cari dengan tombak, puluhan ratusan tombak, tuan-tuan. Zaid bin Harithah. Orang dahulu pertahankan Islam sampai hancur tubuh dia. Kita pertahankan Islam, suruh minta kita sembahyang tepat pada waktunya, buat baik, mengasihi binatang, kan? Kucing tu buanglah air besar, berak dekat depan rumah dia. Diracun ni kucing tu. Penat aku
membersihkan najis ni je, dia pergi letak racun tikus, mati kucing tu. Dia ingat bunuh binatang tak ada apa-apa. Dia ingat hubungan dengan makhluk tu, dengan manusia ni, kucing tu akan menuntut balik nanti. Tuan-tuan, kalau kucing datang, tuan-tuan tengah makan dekat kedai tom yum tadi, tiba-tiba kucing datang, miau-miau. Tuan-tuan dah lah tak bagi, tuan-tuan pergi sepak dia. Tak adalah kuat-kuat, tapi sepak lah, beralih lah kucing tu. Itu pun akan dikira. Orang beriman, orang yang ada Islam, dia akan tahu setiap tindak tanduk dia atas muka bumi Allah ni, dosa ke pahala. Dia kena ada satu kerisauan kepada ni, kalau aku buat ni, dosa ni masuk dalam buku catatan aku. Kalau tak bagi pun tak bagilah. Janganlah diusik mengganggu lah. Padahal dah melantak dah banyak kan. Bagilah secubit ke, 2 cubit ke, bagi dekat tu, tak luar pun. Tapi kalau tak nak bagi pun tak ada masalah. Tapi jangan disakiti. Jangan disakiti binatang tersebut. Tuan-tuan, kucing berak dekat kita punya depan rumah, itu ujian lah untuk kita. Kita ni tak ada ujian besar-besar. Anak kita baik, keluarga kita baik, pendapatan kita cukup, Allah hantarkan 2-3 ekor kucing pergi berak depan rumah dia. Nak tengok dia macam mana. Siaplah kiamat kata tu. Kan? Gitu tuan-tuan. Sedikit Tuhan bagi tahu, hidup di dunia aku berikan kamu sedikit ujian, kesusahan, kelaparan, ketiadaan makanan untuk menguji kamu. Kena tahulah benda tu. Memanglah geram tuan-tuan, tapi simpanlah. Tuhan nak tengok ujian ni dia datang masa kita mula respon yang pertama kali tu macam mana. Lepas kita dah menyumpah, dah up status, dah maki-maki apa semua, sabar je lah. Itu tak jadilah. Ada juga paling kuat, yang penting aku sabar. Lepas dia dah cakap macam-macam tu, baru ditulis sabar. Kan? Binatang tuan-tuan, manalah kita tahu. Kan? Kucing, orang pun tak dengar kata, ini kan pula binatang. Gitu tuan-tuan. Dan Zaid bin Harithah ni mati syahid dalam peperangan Mu'tah, dan Nabi SAW sangat sedih dengan kewafatan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Dia ada anak, Zaid bin Harithah ada anak dia nama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni pun Nabi SAW jadikan dia sebagai anak angkat. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah nanti, anak kepada Zaid bin Harithah ni, Usamah bin Zaid ni, Nabi bawa dia, punyalah sayang dengan anak angkat tersebut, bawa masuk ke dalam kota Mekah waktu peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan sahabat nampak bagaimana tawaduknya Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan Nabi tunduk, sehingga kan dahi Nabi itu terkena di bahagian belakang tunggangan binatang tersebut. Nabi sedih dengan kewafatan Zaid. Nabi pergi ke rumah Zaid, dan waktu tu anak perempuan Zaid datang keluar untuk berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi sangat sedih. Bila Nabi menangis dengan tangisan yang terlampau, seorang sahabat nama Sa'ad bin Ubadah tanya, "Ya Rasulullah, apa ni?" Sahabat nak tahulah kenapa sedih sangat ni. Nabi kata, inilah tangisan seorang kekasih kepada kekasihnya. Semua sahabat tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok sirah, semua sahabat akan kata Nabi paling sayang aku. Sebab apa? Sebab Nabi dia tidak akan membeza-bezakan. Orang ini adun ke, orang ni JKK ke, orang ni hamba biasa ke, tak. Nabi akan layan sama rata. Macam mana Nabi baik dengan seorang hamba, begitu juga Nabi akan berbaik dengan sahabat yang seorang peniaga. Jadi semua sahabat akan rasa yang bahawa Nabi lah paling sayang dia. Walaupun Nabi tak pernah membeza-bezakan antara mana-mana sahabat tuan-tuan. Dan Zaid bin Harithah ini merupakan anak angkat Rasulullah yang wafat dalam peperangan Mu'tah, dan Nabi cukup sedih dan Nabi menangis
kerana kehilangan Zaid bin Harithah. Maka beruntunglah Zaid bin Harithah memilih Nabi SAW, duduk bersama Nabi, menjadi anak angkat Nabi, duduk di dalam rumah yang mana rumah itu diturunkan wahyu oleh Allah, cahaya iman. Nabi nampak bagaimana Nabi SAW hidup. Zaid mencontohi kehidupan Nabi SAW dan menjadikan tauladan dalam kehidupan Zaid bin Harithah, tuan-tuan. Begitu berkaitan dengan Zaid bin Harithah. Saya rasa sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Apa-apa yang kita dapat hari ini, tuan-tuan, moga-moga menjadi iktibar kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kekal memelihara keluarga kita daripada melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Pelihara keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita daripada perbuatan yang tak berfaedah dan mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan alam kubur kami, ya Allah, di antara lubang-lubang neraka. Bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan, ya Allah. Permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.